Mak tua ni bukan beban, tapi tanggungjawab. Ramadan kali ni aku belajar satu benda. Betapa mudahnya manusia lupa jasa seorang ibu. Aku ada jiran, Makcik Salma. Umur dia dah 60 tahun. Rumah dia kecil, dinding dah merekah. Atap bocor bila hujan. Tapi dia tak pernah minta tolong. Mak aku selalu ajak dia berbuka sekali. Tapi setiap kali ajak, jawapan dia sama. Tak apa, nanti anak-anak makcik balik. Hari-hari dia masak 2-3 lauk. Penuh meja makan. Tapi dia makan seorang. Satu hari, aku lalu depan rumah dia waktu maghrib. Aku nampak dia suap nasi kosong dengan kuah saja. Air mata aku jatuh. Anak-anak dia duduk rumah besar. Kereta banyak. Duit bukan masalah. Tapi mak sendiri makan nasi dengan kuah. Aku balik rumah dengan hati panas. Malam tu aku tanya mak aku, kenapa Makcik Salmah macam tu? Anak-anak dia tak bagi duit ke? Mak aku senyum pahit. Duit ada, tapi kasih sayang tak ada. Satu hari, aku balik kampung cuti hujung minggu. Masa aku lalu depan rumah Makcik Salmah, aku nampak pintu rumah terbuka. Aku jenguk ke dalam. Mak aku tengah duduk sebelah dia. Makcik Salmah tengah menangis. Aku masuk. Kenapa makcik? Mak aku pandang aku. Makcik Salmah sakit dah lama, tapi dia tak pernah bagi tahu anak-anak. Aku terdiam. Makcik Salmah genggam tangan aku. Mira, makcik tak nak menyusahkan dorang. Anak-anak makcik sibuk. Hatiku sakit. Makcik, dorang anak makcik, bukan orang luar. Mana boleh macam ni? Dia senyum. Kita sebagai mak, kita tak pernah nak susahkan anak-anak. Aku marah, tapi aku tak boleh cakap apa-apa. Masa tu aku tahu dia ada sakit buah pinggang. Doktor cakap dah tahap kronik. Aku terduduk. Hari tu juga aku telefon anak dia. Lama aku tunggu dia angkat. Ya, ada apa? Aku tahan marah. Mak, engkau sakit. Kau tahu tak? Dia diam. Lepas tu dia jawab, aku sibuk sikit. Boleh minta orang kampung tengok-tengokkan dia dulu? Aku rasa nak hempas telefon. Beberapa hari lepas tu, Makcik Salmah makin teruk. Aku tanya mak, boleh ke kita bantu dia? Mak aku angguk. Aku teringat ada orang pernah cakap pasal bawang Dayak. Aku belikan untuk dia. Makcik, cuba ni. Kita ikhtiar sama-sama. Dia senyum, mata dia berkaca. Terima kasih Mira. Bukan sebab ubat ni, tapi sebab ada orang yang masih peduli. Aku menangis. Ibu tak pernah letak engkau sebagai beban. Tapi bila engkau dah besar, kenapa dia yang kau lupakan?